Okey, ini dia jalan nak beranak hari ni. Ibu tak ada. Ibu tak ada. Kita ada Nuri. So, kita ada dua adik kat belakang. Mari. Tu ha. Beruk kentai. Kata. Okey, untuk yang tak pernah main mendaki. Abang tak kejar ni. Tengok Firas bakat atlet di masa depan. Weh, belum apa dah letih ni. Okey, bakat atlet. Ush, tu saya buat beruk kentai. Kata. Okey. Elok-elok. Woi, awak pula. Awak pula. Awak pula. Itu kaki saya. Pernah main naik jalan kaki dekat Wang Kelian ni lah track dia. Mari kita lintas balik ni. Cepat, cepat. Duduk balik ni, selamat sikit. Narik tempat dia. Kita mau laju-laju. Ini dia. Kita tengok Cikgu Nizam main tak? Confirm kena kecoh. Kecoh hangit. Cepat je. Weh. Jalan masuk. Okey. Kita dah mula mendaki. Hei. Oh, banyak orang kata. Mendaki. Semak. Wow. Wow, rakan-rakan. Motor. Walau dia pun naik motor. Weh, jauh jangan paksa Kita sedang mendaki. Ada dua orang mengejoin pagi ni. Tu Syah Hakim. Apa duk tengok datang lah. Ada ikut cikgu nak naik dengan motor. Koman. Kita geng legend. Jalan kaki lah. Naik Mangkelian. Baru biru muka. Itu dia. Wih, teruk Saya sedang mendaki. Nampak tu. Mana yang teruk kali. Ya. Tu. Lama-lama cikgu. Jangan lama-lama. Kita kena. Adik nak ayam? Pak. Bagi Pak Cik Syah tu. Dia teruk lah. Pak Cik. Tak kahwin lagi. Ui. Nah, dia tu. Ayak sejuk Kau singgah ambil ayak lah kat kolam. Aku kata dah, aku tahu ini janam budak-budak ni. Mana kan saya sikit perut. Cantik tu. Kata rugby. Allah. Yang terakhir. Jadi selekor yang terakhir. Cikgu Nizam konon pagi ni nak join. Tapi tak nampak pun. Mungkin dia naik terus yang kereta. Dah mula nak nampak dah pemandangan di atas sana.
Pecah enjin je. Okay. Dah mula dah nak nampak pak tu bendera di atas. Dia tu. Wey. Come on. Apa muda-muda dah teruk lah. Tak jauh perjalanan. Hampir sampai ke destinasi. Jom. Hampir sampai ke destinasi. Setelah pendakian yang agak mencabar, kita dah sampai dah. Cuy. Tu orang pergi atas lagi, kita tak payah. Okey. Dik, apa nak bayar? Abang pergi bayar. 4. 1, 2, 3, 4. 4 dewasa, 2 kanak-kanak. Wah, ni sampai. Set. RM4. 4 dewasa bang, 2 kanak-kanak. 4 dewasa ni 19 tahun ke atas. 19 tahun ke atas. Duduk lagi satu. Dan dewasa ni 19 tahun ke atas. Okey, betul bang, 4 orang. Mari, saya bayar. Kanak-kanak 2 orang. 10. 10 ringgit. Bagi terus. Bagi. 19 tahun ke atas. Kanak-kanak lagi kau. Dah, bagi bang, mati bang. Jom. Pergilah dengan Nuri. Rancok bang. Kanak-kanak. Buat malu kerajaan betul. Cantik gila. Ada kamera. Ada snap gambar ke? Ambil gambar dia. Mana Syah pula ayah tak ada pula ayah siap. Aku dah berangan pula ayah ni. Okey, kita dah sampai 129 km. Wah. Panas weh. Tengok wajah-wajah jalan dari bawah. Tu dia. Syah ke tu? Nasi steady. Mana Nuri? Apa bilu? Lah. Inilah anak dara saya seorang je. Nama dia Nuri Ilham Batrisha Bita. Jaya juga saya menyeksa dia untuk naik ke atas puncak. Cepatlah. Akhirnya kami berdua dah berjaya sampai ke puncak Wakilian. Video ni aku akan viral kan. Nak tunjuk kata orang Habib Faizal. Kau pun nak pergi makan roti canai telur kedik. Roti canai sarang burung. Betul Abi? DRC. Dekat Kepodak. Dah ubah dah dekat sini sikit. Betul Abi? Makan situ lah. Boleh roti canai sarang burung. Dah Abang buka tripod abang. Buka kat situ.
Okay. Kami dah selesai di Wang Kelihar. Kau hala turun. Okay, angin cantik ni. Buahlah. Okay, kami dah nak balik. Mana saya buat tadi? Okey, jom kita jalan terus. Akhirnya selesai ekspedisi anak Ponok. Itu dia wajah-wajah yang berjaya menamatkan larian pagi ni. Okay, kami dah start turun. Baru dah start turun. Kau ikut belakang apa? Adik tengok depan adik. Start turun. Ha? Start kita buat ni sikit juga bila. Apa perasaan Cik Nuris? Tak ada perasaan. Apabila kena prank dengan Daddy? Janji depan tu sekali 4 kilo. Jahat tau. Semua dunia. Yang kami berjaya tengok tu. Atlet kat belakang tu. Firah Iskandar. Relax lah. Ini Nuris Ilham Batrisha ni apa dah jadi. Okey. Oh ya ke? Yo, I ngantuk tau. Tu kat belakang nampak Pak Cik Syah dengan Pak Cik Alif. Tu Pak Cik. Pakcik ke ni? Tu Pak Cik kan Syah. Adik Syah. Panggil baby lah, baby. Baby Syah. Tahun lepas ada seorang baby Danish. Beuh. Geng-geng motor semua. Oh, steady lah. Gila lah. Pumpung ketegang. Tunjuklah muka daddy you. Okay, kita dah nak habis dah perjalanan kita hari ni. Jaya mendaki puncak Gunung Wang Kelihar. Okay. Saya bawa anak saya. Tak payahlah hidup mewah ni. Rekod kat dia. Tengok tu sahabat sebelah hati sepuluh depan tu. Sahabat betul 3 orang tu. Tu. Okay, ambil kata dah tahniah. Mana? Tu kan. Dapat lagi. Dah lah bagi ayam tu. Okay, simpan Nuris. Video ni, ni kenangan ni bukan lalu Umpa nak naik dengan Cikgu Umpa. Dia wajah-wajah gembira. Tengok sikit semua penonton hari ni. Apa zoom habis ni? Itu dia Abang Syah, Abang Alif, Bakasa, Alif tak mau lupa lah. Bakasa, ini Firah, atlet hitam Mali dah. Okay, settle, jom sampai dah. Okay guys, selesai kami punya aktiviti hari ni. Kita ambil sikit video lah belum ni. Okay, selesai lah aktiviti. Nampaknya berjaya. Cik Nuri pun berjaya sampai ke belakang walaupun nampak keletihan. Tu abang dia. Mok je tak ada ni. Okay, settle kawan-kawan. Baik kita hari ni. Terima kasih semua yang join. Ciao.